Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walihan Hakim, pelajar 4 year JKMP, Mechanical Engineering. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada anda semua. Seperti yang kita tahu, zaman globalisasi ini, semua orang bekerja, betul? Di mana lelaki, perempuan dan kanak-kanak juga bekerja part time. Jadi yang tinggal di rumah hanyalah warga tua. Jadi apa yang kita boleh buat untuk warga tua ini? Kita ingin menjaga mereka, tetapi kita tidak berada physically dengan mereka. Jadi dengan sistem ini, saya membuat sistem rumah pintar warga tua, di mana kita boleh memantau keadaan aktiviti seharian warga tua tersebut dan keadaan sekeliling. Jadi sistem ini kami menggunakan beberapa jenis pendera. Kita mempunyai PIR, pendera untuk movement, kita ada light intensity, cahaya, dan juga kita ada suhu dan kelembapan. Jadi sistem-sistem ini kita sangat banyak pendera dan kita akan menghantar ke dalam King Central, iaitu cloud system. Dan cloud system kita menggunakan gateway. Gateway ini adalah sangat penting untuk pendera kerana dia merupakan jambatan untuk pendera ini yang menghantar data, dan gateway ini akan menghantar direct terus kepada King Central. Jadi dengan sistem itu kita mendapat data-data untuk setiap aktiviti seperti sensor pintu, sensor suhu kelembapan dan juga flame sensor. Jadi adakah data ini semata-mata untuk kita melihat? Oh, tidak sama sekali. Kita boleh menggunakan satu lagi sistem, iaitu rule editor. Rule editor ini adalah sangat penting, di mana kita boleh membuat parameter yang kita mahu. Sebagai contoh dengan menggunakan sistem dome magnetic, iaitu sensor pintu. Jadi dengan menggunakan sistem pintu ini, kita membuat satu parameter di mana jikalau nilai yang kita dapat lebih daripada kosong, iaitu 1, parameter itu akan menghantar ke dalam Telegram dan menghantar notifikasi secara masa nyata menggunakan rule editor. Jadi dengan itu, kita sebagai penjaga yang bekerja, yang berada di luar dan jauh dengan rumah kita, iaitu di mana warga tua berada, kita boleh memantau mereka dan menjaga mereka secara maya dengan masa nyata. Okey, dengan itu, sebagai contoh satu lagi, jikalau warga tua tersebut berada di dalam tandas ataupun berada di dalam bilik mempunyai suhu yang sangat sejuk seperti aircon sekarang ini. Jadi dengan apabila kita melihat suhu berdasarkan dashboard yang telah kita buat ini, kita boleh mengawal suhu tersebut dengan berada di tempat kerja kita sendiri. Sebagai contoh, kita menggunakan ini adalah remote kawalan jauh. Remote kawalan jauh ini juga masuk seperti menggunakan King Central. Jadi dengan menggunakan remote kawalan jauh ini, kita boleh segala barang-barang elektrikal yang berada di dalam rumah seperti aircon, lampu dan juga apa-apa sahaja. Okey, dengan sistem ini kita boleh mengawal dengan jarak jauh daripada rumah, daripada tempat kerja saja, dan directly ke dalam rumah. Sebagai contoh, kita juga sekarang kita tahu masalah yang sering kita hadapi ialah overcharging phone, betul? Jadi dengan menggunakan sistem ini dan juga Kaiser Rule Editor, kita boleh setkan satu parameter untuk charge phone sepanjang berapa lama. Sebagai contoh 2 hingga 3 jam. Jadi apabila kita membuat satu parameter tersebut, sistem ini akan menghantar ke dalam King Central dan dia akan auto off dan juga on charger yang kita menggunakan dan kita gunakan. Jadi kita dapat mengelakkan overcharging phone yang telah lama kita tinggalkan, seperti waktu kita tidur atau kita tengah buat aktiviti lain. Jadi dengan sistem itu kita dapat mengaplikasikan ke dalam rumah, dan kita sebagai penjaga, kita sangatlah mudah untuk menjaga warga tua yang bersendirian di dalam rumah. Nah, itu sekian daripada saya. Terima kasih.